tak terfikir kenapa brand-brand besar dekat luar sana mereka hanya pilih kilang-kilang yang tertentu sahaja untuk buat mereka punya produk? Sebab kilang-kilang yang berkualiti selalunya mereka ada sijil. Dan sijil tu bukan hanya sekadar hiasan dekat dinding mereka. Dekat Nanofood, kami ada GMP, HACCP, Halal, ISO 22000, ISO 9001 dan juga FDA. Bermakna setiap proses yang dibuat dekat dalam Nanofood daripada bahan mentah masuk sehinggalah produk siap, semuanya ikut sistem dan audit yang ketat. Bila kilang ada sijil yang lengkap, brand anda akan nampak lebih kredibel, lebih senang nak masuk dekat dalam market dan lebih yakin oleh customer anda. Kalau anda nak bina brand untuk jangka masa panjang, start dengan kilang yang betul. So, boleh like dan komen dekat bawah untuk dapat tahu lebih banyak lagi berkenaan dengan Nanofood.